dia dah longgar dah sendi dia ni. Jadi bunyi ni sebenarnya daripada rear end dia ni. Rear end dia ni bila saya buka cabut tadi, terus macam ni. Hai, Q1 Minute hari ni. Hari ni kita nak kongsi kes bunyi lagi dekat Honda HRV tak silap saya. Okey, dia ceritanya simple je. Owner ni dia datang, dia beritahu kami kereta dia ada bunyi bila lalu jalan tak rata. Jadi mula-mula ni kita syak ingat dia punya serek. Sebab owner beritahu serek ni dia pernah baiki lebih kurang 2 tahun lepas lah. Okey, jadi kat sini. Saya nak tunjuk. Dekat serek ni, walaupun dia dah baiki, dekat serek ni dia ada rear end. Ni dua batang rear end ni, kiri dan kanan. Sebenarnya bunyi tu datang daripada nampak tak? Dia dah longgar dah sendi dia ni. Jadi bunyi ni sebenarnya daripada rear end dia ni. Rear end dia ni bila saya buka cabut tadi, terus macam ni. Kita panggil apa terloleh ke apa macam ni, berjuntai macam ni. Sebab tu bunyi bila lalu jalan tak rata, dia keluarlah bunyi. Nampak? Serek dia okey, tak ada masalah. Okey, ni rear end. Kemudian dia punya tail end ni, nampak? Tail end dia ni dah lembik dah. Tapi tak seteruk rear end dia. Rear end dia. Kiri kanan sama je. Kiri kanan sama je. Okey? Ini tail end sebelah lagi. Nampak? Jadi owner bernasib baik. Kita tak tukar dia punya serek. Kita cek dulu. Sebab tu saya kata, bila rosak ni double check dulu. Cek dulu betul-betul, confirm betul-betul. Jangan terus buat andaian benda ni rosak. Macam dengan kami cek pun, mula-mula kita cek, kemudian ada double check lagi. Sebelum kita nak beritahu owner. Dah beritahu owner, masa nak buka pun kami cek lagi. Kod-kod bukan benda tu yang rosak. Bukan apa kita tahu nak dapat duit ni payah. Betul tak? Jadi kita kena confirm betul-betul barang rosak baru kita tukar. Okey. Jadi alang-alang saya dah cek barang bawah tadi. Dia punya babush ni pun nampak, stabilizer bush ataupun kita panggil babush dia ni pun longgar tadi. Saya panggil owner tadi, saya tunjuk kat owner. Owner nampak dia punya babush ni besi kat dalam dia tadi. Tadi dia pegang bar macam ni lah. Tadi bergerak macam ni. So kalau bergerak macam ni, kalau babush bergerak macam ni, kalau kita lalu jalan tak rata, nanti dia boleh bunyi tak 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 tak. Okey. Kemudian yang terakhir ni, dia punya absorber link. Absorber link ni dekat hujung dia ni ada ball joint. Okey, so ball joint dia ni dah lembik dah. Kalau pegang ni dia dah macam memang lembik habis lah, sendi pun tak ada dah. Atas bawah kiri kanan sama je. Dia lembik, bukan lembik yang normal. Lembik memang lembik betul. Jadi nampak tak? Sebab tu saya selalu pesan, kalau datang dengan kami akan cek dulu betul-betul. Dan saya selalu pesan, kalau rosak apa-apa part tu, confirmkan dulu part tu rosak. Kita nak tengok dengan mata macam ni. Ni rosak. Kita tak mau main agak-agak. Try tukar ni dulu lah. Mana tahu hilang bunyi, tak mau. Macam ni tadi saya panggil owner, saya terangkan kat owner. Benda ni confirm rosak bang. Jadi confirm rosak, kita tukar part yang rosak je. So owner puas hati. Jadi kalau anda ada masalah yang sama, masalah bunyi tak settle tapi susah hati macam mana nak buat, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sanwi Ipoh. Kami cek dulu untuk anda. Sebab hari ni settle.